ada kat hospital aku tu lah aku sedih. Sebab mak aku ada kat dalam tu. Mak aku kat sana. Tapi 12 tahun ke atas boleh masuk. Tapi 12 tahun ke bawah tak boleh masuk. Tapi 12 tahun ke atas tak tu boleh masuk. Tapi 12 tahun dekat bawah tak boleh masuk. Aku ni telefon ayah aku. Lepas aku nak buat apa kalau 12 tahun ke atas tak boleh masuk. Tu 12 tahun tidak dibenarkan. Nampak? Kanak-kanak di bawah umur 12 tahun tidak dibenarkan melawat masjid. Maksudnya aku tak boleh masuk dekat tu dalam tu buat pesakit. Aku kena tunggu kat luar lah korang. Alah. Macam mana ni? Alah. Takkan aku kena buat video kat sini je. Aku takut nanti ada orang tu. Aku takut nanti ada orang. Apa tu namanya? Ada orang. Apa tu namanya? Ada orang. Takut nanti aku ganggu pesakit. Tapi aku tak ganggu pun pesakit. Macam mana ni? Ya Allah. Alah, aku dah seorang. Tak ada langsung orang. Jadi aku pun tak ada kat sini. Aku ada seorang kat sini. Ya, macam mana ni? Kamu siapa? Ada orang cakap tu. Aku tak tahulah weh. Siapalah nak melawat aku? Penatnya. Dah sampai situ je. Dah sampai situ je. Bye.